sekadar berdoa, ya Allah kuatkan laku pun tak boleh juga. Kita tak usaha, tak boleh. Kita kena usaha baru kita tawakal. Ya Allah pemudahkan laku, bagilah kekuatan. Sebab hidup ni kita ada family, masalah akan datang daripada family. Kalau mereka yang dah berumah tangga daripada anak-anak, pagi-pagi terpaksa struggle dengan anak, kadang-kadang anak tak nak dengar cakap. Macam saya pun sama juga kena face benda-benda ni. Tapi okay, kita cuba untuk lalui hari-hari ni dengan cuba nak sabar lah. Cuba nak sabar. Tiap pagi tu kita cuba untuk persiapkan diri kita untuk hadapi semua-semua benda ni. Okay, saya start. Apa cerita yang saya katakan tadi tu berkenaan dengan ubi kentang, telur dengan biji kopi ni. Okay, ada dua beranak ni lah. Ada dua beranak ni. Anak perempuan dia dengan si ayah. Si ayah ni tukang masak. Dia kerja tukang masak. Lepas tu adalah macam hidup dia orang ni tak berapa senang sangat lah. Jadi si anak ni dia suka mengeluh. Biasalah budak baru-baru nak up ni